أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Datuk Seri Zahrul, Selaku Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Osman dan seluruh urusan Surau Ar-Razi Blok 10, ibu pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia, tuan-tuan, perempuan, kaki tangan, staf KKM, tuan-tuan perempuan yang mendengar secara rakaman maupun secara langsung, yang hadir pada tengah hari ini, dan semua tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia, atas izinnya dapat bersama kita pada tengah hari ini untuk kita teruskan di pengajian kuliah zuhur kita, dan insya-Allah selepas ini dapat kita tunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Dan yang kedua, selawat dan salam ke atas Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat perjuangan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita hidup di dalam surah ini sebagai seorang muslim, muslimah, dan juga insya-Allah sebagai seorang mukmin dan mukminah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Taala sekalian, kita sambung daripada pengajian kita yang lepas dalam siri tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Bulan ini kita tadabbur Al-Quran, dan bulan hadapan kita tauhid ataupun akidah, ataupun kepercayaan, ilmu-ilmu akidah dan juga tauhid. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Taala sekalian, yang lepas kadar ulang kaji untuk kita semua. Yang lepas kita bicara tentang surah At-Taubah ayat 128. Encik Osman ingat, Encik Azri pun ingat. Kira pengajian kita ni betul-betul membekas. Alhamdulillah. Apa ni, surah At-Taubah 128 yang lepas kita bicara. Dan saya bagi tahu secara ringkasnya, surah At-Taubah adalah satu surah yang mempunyai peratusan ayat yang paling banyak bercerita mengenai perang. Tetapi di akhir surah, tiba-tiba Allah Ta'ala endingkan surah itu dengan ayat tentang kasih sayang. Saya ulang sekali lagi ya, betul-betul hadar betul-betul. Surah At-Taubah adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada basmalah. Kenapa tidak ada basmalah? Kalau kita boleh conting atas whiteboard kan, contoh macam ni. Maknanya surah At-Taubah pertama, satu-satunya surah yang tidak ada basmalah, tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Kerana satu surah yang mempunyai seratusan ayat yang paling banyak bercerita pasal perang. Dan perang itu tidak ada Rahman dan juga tidak ada Rahim padanya. Tidak ada Rahman, tidak ada Rahim. Apa? Mana ada orang perang, dia nak kesian ke, dia nak pemurah ke, dia nak empati ke, simpati ke, apa lagi, tak ada. Dalam perang tidak ada. Perang itu penuh dengan keganasan, penuh dengan tumpah darah dan sebagainya. Tapi ending surah At-Taubah ni 128 dan juga 129, Allah Ta'ala endingkan dengan ayat tentang kasih sayang, dengan ayat dengan kesian, dengan ayat dengan seolah-olah sedih, benda-benda gitu.
Yang logik akalnya, kenapa tiba-tiba nak ending dengan ending yang macam tu? Sad ending kita kata. Kenapa tiba-tiba nak ending dengan benda-benda kesian, benda-benda macam ni? Kita jawab kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak kata, sebenarnya agama ni tak suka perang-perang ni. Agama Islam ni sebuah agama yang tak suka perang-perang ni. Cuma agama terpaksa memerangi apabila diperangi. Tu ayat dia. Agama terpaksa memerangi apabila diperangi. Maka dekat situ agama terpaksa lah untuk nak pergi perang. Buktinya apa? Buktinya kalau kita kaji setiap satu perang yang Nabi SAW sertai, tak ada satu pun yang Islam mulakan. Tidak ada satu pun yang Islam mulakan. Perang Badar sebab apa? Sebab Abu Sufyan pergi merembat harta orang Islam, nak pergi meniaga dekat Syam. Perang Badar, kita go through lah. Kalau kita nak go through, nanti kita boleh go through satu perang yang Nabi SAW join. Ini sebab langgar perjanjian. Yang ini sebab keluarkan daripada rumah orang Islam. Dia rampas orang, keluar ambil cekup orang Islam. Orang kafir ketika itu cekup orang Islam, halau daripada rumah. Maka orang Islam terpaksa perang. Yang ini pula sebab ada orang Islam yang pergi angkat pedang ke atas orang Islam. Maka semua perang itu dimulai kerana orang Islam diperangi. Kalau tidak diperangi, orang Islam pun tak akan berperang dengan orang kafir ataupun orang bukan Islam. Orang Islam ni dia kena sayang orang kafir. Orang kafir tu ummatud dakwah, kita kata. Umat yang kita kena dakwah kepada dia. Kita kena sayang kepada dia. Tapi bila dia angkat pedang kepada kita, dia keluarkan kita daripada rumah kita, dia rogol perempuan kita, dia bunuh bayi kita, maka takkanlah kita berdiam diri, kan? Itu nampak agama ni tak begitu. Maka di akhir surah At-Taubah itu Allah Ta'ala endingkan dengan apa? Dengan kata, wahai Muhammad, laqad a'udzu billahi minasyaitanir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul, yang seorang rasul daripada kaummu sendiri, yang mana dia ni terasa berat oleh dia apabila melihat kamu tu sukar. Seorang rasul daripada kaummu sendiri. Yang ini kita dah syarah dalam kuliah yang lepas juga ni. Apa maksud kaummu sendiri tu? Maksudnya rasul ini orang Arab. Ayat ni diturunkan kepada orang Arab, bukanlah diturunkan kepada orang Arab sebenarnya, tapi kita kata perang-perang itu semua banyak yang terlibatnya orang-orang Arab lah ketika zaman tu. Zaman di Mekah, di Madinah itu orang-orang Arab yang banyak terlibat dengan perang-perang itu. Maka Allah Ta'ala kata Rasul ini kalangan orang Arab sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud kaummu sendiri? Rasul itu kalangan manusia. Ini nak tuju kepada kita semua. Rasul itu bukan kalangan malaikat. Rasul itu bukan kalangan jin. Rasul itu bukan kalangan apa makhluk-makhluk lain. Tak. Rasul itu macam kita semua manusia. Supaya apa? Kenapa Rasul itu dijadikan sebagai manusia juga, bukannya malaikat dan sebagainya? Supaya kita tak ada excuse untuk tak nak ikut sunnah Nabi. Kita tak ada alasan untuk tak nak ikut sunnah Nabi. Sebab kalaulah Allah Ta'ala jadikan Rasul itu kalangan malaikat, kita akan kata apa? Alah, dia tu malaikat, bukan senang nak ikut. Bila Rasul itu dijadikan sekalangan manusia, kita dah tak ada excuse. Kita dah tak ada alasan nak kata dia tu malaikat ke, dia tu makhluk ni ke, dia tak ada nafsu ke apa ke. Rasul ini ada nafsu. Rasul ini ada akal. Rasul ni sebiji macam kita, sama macam kita. Dia tak ada lah lain ke betul. Dia tak ada. Dia macam kita semua. Cumanya apa yang membedakan dia dengan kita? Dia diberi wahyu, kita tidak diberi wahyu. Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, kan? Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini manusia seperti kita semua. Cumanya apa yang membedakan Rasul dengan kita? Rasul itu diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Kita semua tak diberi wahyu.
Kalau lah tiba-tiba Cik Osman tiba-tiba esok kata aku diberi wahyu malam tadi, percayalah dia ni kaki terperang. Kalau ustaz tiba-tiba Rasul Melayu kan, Rasul Melayu kata, kalau tiba-tiba datang satu ustaz dia kata saya di malam tadi dapat wahyu kan, kecuali lah wahyu-wahyu dalam bahasa lain tu lain cerita lah. Datuk kata dia dapat wahyu dapat atas tu lain cerita. Itu lain lah cerita kan. Tapi maknanya wahyu dapat Allah tidak ada. Kita semua tidak diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Dan dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut apa? Rasul ini sifatnya dia apabila tengok orang susah, dia pun rasa susah. Rasul ini sifatnya dia penuh rasa kesian. Bila tengok orang lain susah, dia pun rasa susah sangat. Beda dengan sebilangan ataupun segelintir manusia hari ini, yang bila tengok orang susah dia senang. Bila tengok orang senang, dia susah. Ini perangai ni kan Allah Ta'ala tekankan dalam surah At-Taubah 128 ni. Kita kalau nak ikut Rasul, kita kena susah bila tengok orang lain susah. Sayyidina Umar Al-Khattab, yang saya tak cerita dalam kuliah lepas, ada satu hari dia tengok orang lain tengah menangis. Dia tak boleh nak menangis, tapi dia cuba untuk menangis. Dia berlakon macam menangis. Sampai tahap tu berlakon macam nangis. Nak tunjuk kata, yelah, bukanlah kata berlakon nangis tu maknanya dia ni kuat main politik ke. Tak, bukan. Tak, tapi maknanya Sayyidina Umar nak tunjuk dekat orang tu, aku nak tunjuk dekat kau, aku berkongsi kesedihan dengan kau. Kan, bila tengok orang lain kehilangan mak ayah dan sebagainya. Sebab tu adabnya apa, bila tengok orang, bila kita pergi ziarah orang meninggal, apa salah satu adabnya, tak bolehlah kita pergi ziarah kita duk gelak-gelak tu buat lawak. Ini adab, betul. Duk pergi ziarah orang meninggal, kawan tu baru meninggal, mak dia baru pagi tadi, kita nak pergi solat jenazah, kita pun duk pergi buat lawak pula kat kawan-kawan ke apa. Itu bukan adab. Adabnya apa? Kita kena pergi tu janganlah senyum tu terlebih sangat. Janganlah gelak tu terbahak-bahak, ni kan, punya dahsyatnya gelak. Tak boleh macam tu. Itu bukan sebahagian daripada adabnya. Jadi adabnya itu kena menurut kepada surah At-Taubah 128. Bila tengok orang lain susah, kita pun rasa susah. Bila tengok orang lain kecewa, kita pun rasa kecewa. Bila tengok orang lain sedih, kita rasa sedih. Bila tengok orang lain gundah gulana, kita pun tunjuklah kita ni gundah gulana pun, dengan cara apa sahaja yang kita boleh tunjuk. Itu adab untuk kita ikut sunnah Nabi SAW. Kemudiannya Allah Ta'ala sebut Rasul ini juga seorang yang penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dia santun dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Satu lagi sifat Rasul yang kita kena ikut. Maknanya dengan orang beriman itu kita kena santun, kena sayang kepada orang-orang yang beriman. Maknanya dalam erti kata lain, tuan-tuan, kalau ada kawan kita yang beragama Islam, tambah lagi. Kalau tadi tu dalam konteks tak beragama, ini kalau orang tu beragama Islam pula, kita kena sayang orang Islam. Walaupun kita berbeza macam mana pun dengan dia, kita kena sayang dekat dia. Sebab apa? Kita ada satu persamaan yang sama, iaitu dua-dua sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling kurang itu persamaan saya dengan tuan-tuan perempuan. Walaupun ada perbezaan pandangan daripada sudut apa-apa pemikiran, itu ini biasa. Tapi paling kurang, engkau sebut La ilaha illallah, aku pun sebut La ilaha illallah. Engkau sebut Muhammad Rasulullah, aku pun sebut Muhammad Rasulullah. Dalam kuliah yang lepas, saya bagi tahu tentang bagaimana ulama-ulama apabila nak letak soal nak kafirkan sesuatu orang itu, dia letak satu garis panduan yang sangat ketat. Supaya apa? Supaya kita tak terjebak dalam memudah-mudahkan dalam mengkafirkan orang itu. Kerana zaman Nabi SAW itu, Nabi SAW berhempas pulas, bersusah payah, jerit-perit, penat lelah untuk nak ramaikan orang Islam. Sangat tak patut, sangat tak layak untuk kita datang hari ini. Kita bukan bersusah payah meramaikan orang Islam, kita bersusah payah nak mengurangkan orang Islam. Na'udzubillah min zalik. Saya ulang sekali lagi. Zaman Nabi SAW, Nabi SAW susah payah, jerit-perih, penat lelah, apa lagi, macam-macam lah. Susahnya kan, nak ramai orang Islam. Nak tambah satu hari, orang pertama dah Islam, orang kedua Islam, orang ketiga Islam. Abu Bakar Islam dulu, Khadijah Islam dulu, Ali Islam dulu. Kira, counting, nak ramai orang Islam ni. Kita datang hari ni, siapa aku nak kafir hari ni? Siapa aku nak kafir hari ni? Siapa aku nak kafir hari ni? Ini tak boleh ada dalam kamus orang Islam. Orang Islam tak boleh ada pemikiran macam ni. Ini kita sebut sebagai pemikiran takfiri, pemikiran yang mudah-mudah kan sangat nak kafirkan orang.
Paling kurang pun orang, kalau ulama-ulama kalau di Jordan dulu tempat saya belajar dulu, dia kata dia mungkin tak adalah sampai tahap kafir, tapi dia mungkin terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja. Terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah belum tentu kafir. Dia tak kata dia terkeluar daripada Islam, dia kata Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tu Nabi ke? Orang tanya pula, Ustaz, Nabi tu Ahlussunnah wal Jamaah ke? Dia kata tak tepat. Sebab zaman Nabi tak ada Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Zaman Nabi belum ada frasa Ahlussunnah wal Jamaah tu, belum ada. Lepas Nabi SAW wafat pun belum ada. Bila datang istilah Sunni ni? Bila perang ketika zaman Sayyidina Ali. Lambat, 20 years, 30 years lepas Nabi SAW wafat. Jadi zaman Nabi tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, Ustaz, Nabi ni Ahlussunnah wal Jamaah kan? Nabi ni mazhab Syafi'i ke? Lagi lah. Takkanlah Nabi ni mana ada mazhab. Nabi ni dia hidup 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun sebelum mazhab tu ada. Jadi Nabi tu above mazhab. Kan, Nabi tu bukan mazhab Maliki, bukan Hanbali, bukan Syafi'i, bukan Hanafi. Nabi tu di atas mazhab. Mazhab ini diasaskan di bawah Nabi. Kan? Sama juga Ahlussunnah wal Jamaah dan juga Syiah dan sebagainya ni. Kita kata dia tak ada zaman Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah dan Syiah ni. Syiah ni timbul sebab dia terlalu sayang kepada Sayyidina Ali. Dia kata Sayyidina Ali yang patut datang, Sayyidina Ali yang kami patut ni. Maksud Syiah yang melampau ni pula ada. Syiah yang melampau hari ni yang kita kata Rafidah. Rafidah ni apa? Sampai tahap dia kafir dengan sahabat-sahabat lain. Dia kata Abu Bakar kafir, Umar kafir. Kita tak boleh terima benda ni. Dan ini sebab majoriti ulama kata dia kafir. Kalau sampai tahap kafirkan sahabat, habis. Tak boleh kafirkan sahabat. Sebab Allah Ta'ala sendiri tak kafirkan sahabat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Sahabat ni seteruk-teruk mana pun dia, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi golongan-golongan Syiah yang sampai tahap kafirkan para sahabat, kita kena Islamkan kan? No chance. Tapi kalau dia sekadar dia sayang Sayyidina Ali lebih, itu okey lagi. Itu okey lagi. Saya bagi tahu tuan-tuan, ini garis panduan yang ulama letakkan. Kalau dia sekadar sayang Sayyidina Ali lebih, aku ni memang sayang Sayyidina Ali lebih lah. Aku ni Ali ni aku sayang lebih. Betul lah. Syiah ni ada banyak mazhab juga. Kita kena faham bagaimana Sunni ada banyak mazhab, Syiah pun ada banyak mazhab. Ada mazhab yang ulama kata dia masih kerangka Islam lagi. Ada mazhab yang kata dia dah terkeluar daripada Islam. Apa yang terkeluar dari Islam tu sampai tahap kata, oh Abu Bakar kafir, Aisyah ni kaki, yalah buruk lah kataan-kataan tu, tak sanggup kita nak sebut. Kaki apa ni, zina ni, rupa-rupa apa semua ni kan. Ini na'udzubillah. Tahap tu of course melampau. Tapi kalau Syiah yang sekadar dia kata aku ni sayang Ali lebih daripada yang lain, itu masih kita boleh kata kan. Sebab tu kita pun kadang-kadang kena berhati-hati. Saya pernah ditegur. Satu orang kata, kenapa dia, orang Arab ni datang jumpa saya, dia kata kenapa orang Malaysia, dia aku dengar bila datang waktu tarawih kita ada empat. Kita akan sebut Al-Khalifatul Awwalu ba'da Amirul Mu'minin Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Jemaah apa semua sebut apa? Radhiyallahu anhu. Datang Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu. Datang Ali, kita sebut apa? Karamallahu wajhah. Kenapa lain pula bila datang Ali kan? Dia tanya kat saya, orang Malaysia ni orang Malaysia kenapa kan? Saya kata, dah ni mungkin dia betul. Sebenarnya tuan-tuan, benda ni dia buat salah faham pada orang. Orang jadi dapat, kenapa kita lain tak Ali? Kenapa ada lain tak Ali? Seolah-olah kita ni pun ada juga pengaruh Syiah dekat kita. Ya memang orang Malaysia ni sebenarnya ada pengaruh Syiah. Sebab revolusi Iran tu tahun 79. Waktu tu dia dibawa, kita boleh baca lah tentang revolusi Iran, Iranian Revolution. Sebab itu sahaja revolusi Islam terbesar yang pernah berlaku dalam 50 tahun kebelakangan ini. Jadi dia sangat memberi kesan kepada orang Islam dekat Malaysia tu. Sampai dekat Sayyidina Ali tak ada radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Jadi saya selalu bagi tahu, tak payahlah kot radhiyallahu anhu jelah, tak payahlah nak karamallahu wajhah. Radhiyallahu anhu tu sama kepada semua kan. Kecuali kalau ada lah apa, Encik Azrin contoh, dia kata tak apa Ustaz, saya dia pasal Ali, saya lebih sikit. Okey, tak apa, silakan. Tapi janganlah sampai
jangan sampai kafirkan sahabat-sahabat yang lain. Maka orang-orang Islam yang Nabi SAW disebut, ciri-ciri orang Islam yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah 128 ini, dia akan santun dan sayang kepada orang-orang yang beriman, regardless of certain different of thoughts. Sebahagian daripada pemikiran berbeza yang sedikit yang lain ini, dia tak adalah memberi kesan sampai kita jadi benci, sampai kita kafirkan dan sebagainya. Kemudian ini kita tak syarah dalam ayat kuliah yang lepas. Maka jika mereka berpaling daripada keimanan, surah Taubah 129, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selainnya, hanya kepadanya aku bertawakal dan dialah Tuhan yang memiliki arasy, singgasana yang agung. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kita syarah panjang sikit hari ni. Ayat ni tuan-tuan puan sangat penting untuk kita banyak amalkan. Kalau tuan-tuan puan perasan, setiap kali kalau lepas solat zuhur, saya akan baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni satu zikir ataupun satu ayat yang kita mungkin kadang-kala selalu kita terlupa nak baca. Padahal ini zikir yang Allah Ta'ala ajar. Cukuplah Allah bagi aku. Aku ni tak perlu yang lain. Aku tak perlukan redha dan rahmat daripada orang lain. Aku sekadar nak Allah redha pada aku dah cukup dah. It's enough for me kalau Allah sahaja yang redha pada aku. Orang lain semua nak benci aku tak kisah pun. Yang penting Allah sayang dekat aku. Hasbunallah. Hasbu tu maksudnya apa? Hasbu tu maksudnya cukup. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi aku. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik pelindung untuk aku. Jadi tuan-tuan, salah satu zikir yang baik untuk kita amalkan dan doa yang baik untuk kita amalkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca kalau boleh kan. Of course kalau ditanya oleh kepada mana-mana ustaz, zikir yang paling baik tak lain dan tak bukan Astaghfirullah. Itu no doubt, tak ada khilaf kalangan para ulama. Zikir yang paling baik Astaghfirullah. Sebab Allah Ta'ala banyak kali ulang dalam Al-Quran, apabila kamu nak ditambahkan rezeki, apabila kamu nak diberi anak yang saleh, apabila kamu nak kerja mudah dan sebagainya, sebut Astaghfirullah. Astaghfirullah ni zikir yang very powerful tuan-tuan. Amalkan pagi, siang, malam. Tapi tak perlulah kata pagi kena 100 kali. Tak ya, baca je lah kan. Kita baca je, just kita. Tapi kalau sekadar nak disiplin kepada diri, ketetapan kepada diri, itu tak ada masalah. Ketetapan kepada diri sendiri itu okey lah kan? Sekadar aku punya disiplin peribadi, aku nak Astaghfirullah sehari 100 kali, itu silakan. Tapi maknanya Astaghfirullah, zikir-zikir ini adalah zikir yang kita boleh amalkan. Just amalkan. Ada masa bawa kereta, amalkan. Pergi kerja, amalkan. Duduk tengah khutbah kan, tengah khutbah, salah satu daripada waktu yang mustajab doa adalah ketika khatib sedang di atas mimbar. Tapi kita bukan doa, kita kita macam ni, padam kan. Kan, jadi main handphone satu, hilang kepala. Kan. Dia lagi dahsyat, dia main PUBG, Mobile Legend. Padahal Nabi SAW kata salah satu daripada waktu mustajab doa adalah ketika khatib naik atas mimbar sampai habis khutbah tu. Kan, hari-hari Jumaat ni adalah hari paling banyak waktu mustajab doa. Antaranya waktu khatib di atas mimbar. Kemudian waktu hujung-hujung asar. Hujung-hujung asar tu, sebelum nak dekat maghrib, senja tu, itu pun waktu mustajab doa. Itu yang special kalau hari Jumaat. Tapi kita rugi bila kita tak amalkan benda-benda gitu. Kita yalah, biasalah ustaz, nak buat macam mana kami di kerja ustaz, 8-5 kami penat gantuk ustaz kan. Kami bila alhamdulillahil qail, kita buat alhamdulillah padam kan. Itu yalah, tak nanti saya pun ada tentu perempuan dia lah, zaman-zaman tu biasalah kita semua. Tapi maknanya seboleh mungkin kita doa waktu tu. Seboleh mungkin kita doa waktu tu. Kalau tak doa pun istighfar lah. Kalau tak doa waktu tu pun paling kurang waktu khutbah pertama nak ke khutbah yang kedua. Kan, doa lah apa yang kita boleh doa yang penting-penting tu kita sebutlah ketika waktu itu.
Dan dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, jika mereka berpaling daripada keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selainnya. Selain daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, astaghfirullah, apa lagi zikir yang baik? La ilaha illallah. Dalam satu hadis ni sangat kelima, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadis ni juga ada dalam kitab kitab yang hadis Encik Azrin baca setiap kali lepas zuhur tu kan. Ada hadis ni, memang hadis ada pilihan. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Maknanya tuan-tuan, kita semua ni akhir sekali akan masuk syurga. Amin ya Allah. Tapi of course lah, kita tak naklah masuk syurga akhirnya. Kita nak masuk syurga pada awalnya. Tak naklah kita masuk syurga tu bila dah akhir-akhir tu baru masuk syurga. Saya pernah cerita kot kisah orang yang terakhir masuk syurga kan. Saya dah pernah cerita dalam kuliah-kuliah yang dah lalu. Dia masuk syurga tu dah penuh dah syurga semua tempat kan. Kita tak nak macam tu. Ya betul, orang Islam tu pada akhirnya akan masuk syurga. Tapi kalau boleh kita tak nak lah akhir-akhir baru masuk syurga. Kita nak awal-awal sampai kat padang mahsyar tu terus. Kita antara as-sabiqun al-awwalun yang masuk syurga, yang mendahului orang lain, yang paling awal masuk syurga. Itu yang kalau boleh kita nak. Jadi tapi apa pun, siapa yang sebut la ilaha illallah, syurga tempat dia. Tak nafi, itu zikir yang sangat baik untuk kita amalkan juga sehari semalam. Yang itu yang kita sebut sebagai tahlil. Kalau orang sebut tahlil ni sebenarnya tuan-tuan, ini nak kena betulkan juga kefahaman. Tahlil tu bukannya tahlil yang apa ni, yang kita duk baca Yasin dia kata tahlil arwah. Itu bukan tahlil. Tahlil tu sebenarnya la ilaha illallah. Itu maksud tahlil. Cuma kita hari ni faham buat tahlil lah kan. Bahasa Melayu sebut buat tahlil lah. Tahlil tu apa? Tahlil tu Allahumma salli afdala salah. Kita mau baca kan. Oh ni tahlil. Oh itu tahlil lah budaya orang Melayu kan. Sebenarnya tahlil kalau ikut bahasa Arab, la ilaha illallah itulah tahlil. Tasbih tu apa? Subhanallah. Tahmid tu apa? Alhamdulillah. Takbir tu apa? Allahu Akbar. Itu maksudnya kan. Jadi kalau dengar orang Arab sebut tahlil kan, dia pun tak faham macam mana kita faham. Yasin dan tahlil. Oh, bila orang Arab datang Malaysia, dia baru tahu oh tahlil tu rupanya ada dia punya bacaan dia yang panjang, daripada lepas Yasin, lepas tu baca Al-Fatihah, lepas tu baca Qul Huwallahu Ahad dan sebagainya. Itu tahlil. Oh, dia pun faham itu budaya kita. Tak mengapa kalau kita nak baca, silakan, tak ada masalah. Cuma maksudnya tahlil itu sebenarnya maksudnya apa? La ilaha illallah. Kemudian apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni? Cukuplah kita ni, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dialah Tuhan yang memiliki arash, singgasana yang agung. Banyak bertawakal kepada Allah, tuan-tuan dan puan. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Tuhan, aku tak ada Tuhan melainkan Kau. Itu ayat-ayat tawakal. Ayat-ayat tawakal itu antaranya apa? Ayat-ayat kita berserah diri kepada Allah. Ya Allah, aku serah diri kepada Engkau ya Allah. Kan sebab tu dalam doa-doa, salah satu daripada doa yang baik untuk juga kita amalkan, ya Allah, campur tangan dalam setiap urusan kehidupan kami. Tolong campur tangan. Ini perkataan ni mahal tuan-tuan. Kita takut kalau dalam perjalanan kehidupan kita Allah Ta'ala tak campur tangan pun. Allah. Bukan campur tangan, maksudnya Allah Ta'ala letak tangan, lepas tu kita mula fikir tangan Allah ni macam mana, apa semua. Tak payahlah fikir kalau tahap tu kan. Kadang-kadang ni kita jadi gila sangat ni. Dah, campur tangan maksudnya interfere dalam setiap urusan kita. Kan, orang lain kalau campur tangan, kita takut dia jadi rosak lagi urusan tu. Tapi kalau Allah Ta'ala campur tangan, pemudahan, selesai. Allah Ta'ala interfere dalam kehidupan, urusan kehidupan kita. Urusan kita nak jaga anak-anak kita, urusan kita nak pergi hantar anak-anak nak sekolah mana nak hantar, urusan kita meeting kan, ada mesyuarat macam-macam, nak putuskan macam-macam urusan dasar strategik kementerian dan sebagainya. Kita minta Allah Ta'ala campur tangan. Dengan Allah Ta'ala campur tangan tu, moga-moga mudah semuanya, moga-moga cantik hasilnya. Mungkin awal-awal nampak macam tak elok, tapi bila tengok-tengok hasil tu nampak elok. Sebab apa? Allah Ta'ala campur tangan. Ini rahsia tawakal tuan-tuan. Tawakal tuan-tuan dia mahal tuan-tuan. Bila kita tawakal ni tuan-tuan, dia bagi kita ketenangan. Dia bagi kita rasa okey. Kita pun rasa happy. Kita rasa apa? Allah Ta'ala ada.
Allah Ta'ala dah campur tangan dah, kita pun rasa okey. Jadi salah satu dari berdoa yang saya selalu ajar juga kepada kawan-kawan, doa kepada Allah, ya Allah campur tangan nasib urusan kehidupanku. Ya Allah, aku tak boleh bayang kalau kau tak campur tangan dalam urusan kehidupanku, macam mana aku nak hidup? Macam mana aku nak urusan rumah tangga aku, urusan anak-anak aku, urusan anak aku baru kahwin. Lah ni banyak budak-budak baru kahwin, lepas tahun 2 kahwin, habis. Pisah. Kan, lah ni cabaran ke depan ni makin mencabar kawan. Anak-anak kita baru kahwin setahun 2, pisah. Kan? Lepas tu jadi pening kepala kan. Saya baru ni ada kawan jumpa, baru pisah dengan bini, dah ada 5 anak. Dia jadi mentally down, pressure kan. Jadi tuan-tuan puan dalam Allah Ta'ala sekalian, benda-benda ni semua ni serah pada Allah Ta'ala. Dan kita nak serah pada Allah Ta'ala ni, kena banyak doa ya Allah. Tuan-tuan puan kan, kena banyak doa pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala ni campur tangan dalam setiap urusan kehidupan kita. Jadi tuan-tuan puan dalam Allah Ta'ala sekalian, dan ayat ni Allah Ta'ala akhirkan dengan dialah Tuhan yang memiliki arash, singgah sana yang agung. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah Ta'ala tu beristiwa di atas arash. Ni ayat tauhid ataupun ayat akidah yang kita boleh bincang nanti dalam kuliah yang akan datang. Kita bincang tentang ayat-ayat akidah ni, tak perlu kita bicarakan. Jadi inilah ayat 2 yang terakhir yang Allah Ta'ala endingkan dalam surah At-Taubah, supaya nak kata kepada kita, surah ayat 128, 129 surah At-Taubah ni Allah Ta'ala nak bagi tahu, walaupun surah At-Taubah ini satu surah yang banyak bercerita mengenai perang, walaupun banyak bercerita mengenai keganasan, kekerasan dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala sebenarnya kalau boleh tak naklah kita ni perang, tak naklah kita ni keras, tak naklah kita ni jadi terlalu ganas dan sebagainya. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kalau boleh nak kita ni ending itu ending dengan penuh sopan santun, penuh kasih sayang, penuh rasa cinta dan penuh rasa hati Rahman dan juga Rahim. Dan daripada ayat ni juga tuan-tuan kita kena faham satu benda. Allah Ta'ala juga nak beritahu kita, akhir surah At-Taubah ni yang cerita pasal perang tu diakhirkan dengan kasih sayang, cinta tu. Kita sebenarnya kena banyak bagi peluang kepada orang. Walaupun kadang-kadang ada satu-satu orang yang kita perangi seumur hidup kita, tapi di akhir-akhir hayat dia, contoh dia masuk Islam, kita tak boleh perangi dia tuan-tuan. Kita ni kena lihat satu-satu orang itu pada akhir hayat kehidupan dia. Sebab itu dalam doa-doa kita tak minta di awal kehidupan itu baik, tapi kita minta akhir kehidupan itu baik. Kita tak minta akhir kan. Contohnya bila kita doa, kita sebut Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, kau akhirkan ataupun endingkan kehidupan kami ini dengan kehidupan dengan kematian yang baik. Dan jangan kau endingkan kehidupan kami ini dengan kematian yang buruk. Maknanya apa? Satu-satu orang itu dilihat pada penghujung usia kehidupan dia, bukannya pada awal kehidupan dia. Kehidupan dia awal tu dia buat macam-macam ke apa ke semua itu, ya bukanlah dia tak penting, tapi dia lebih penting yang di akhir kehidupan dia tu. Kalau dia dah taubat, jangan kita ungkit kesalahan dan kesilapan lampau dia. Sangat tak baik tuan-tuan. Orang kalau dah taubat, contoh ada orang 30 tahun tak pernah datang masjid, tiba-tiba dia datang masjid satu hari tu. Dia duduk depan masjid, datang satu orang-orang masjid ni kata apa? Dah 30 tahun duduk depan surau, tak pernah datang. Ini baru hari ni baru dapat buka. Kata macam tu depan dia, agak-agak macam mana perasaan dia tuan-tuan? Tak boleh orang agama buat macam tu tuan-tuan. Orang agama tak boleh ada perangai tu kan. Datang ustaz, contoh satu ustaz dia tiba kata dia setiap hari datang kuliah, contoh saya kuliah mana-mana, contoh satu masjid ni, tak pernah nampak muka dia ni. Tiba-tiba saya nampak satu muka baru ni, saya kata ni baru nampak haji ni hari ni kan. Baru nampak pakcik ni hari ni. Agak-agak macam mana pakcik tu rasa? Tak boleh macam tu tuan-tuan. Dia tunggu ustaz kat depan kan? Orang agama ni tuan-tuan, dia kena jadi orang yang hati dia tu penuh berbunga. Apa yang keluar daripada hati dia tu, apa yang keluar daripada mulut dia tu, benda yang orang lain suka dengar. Orang lain seronok
dengar. Bukanlah orang lain rasa macam ni, ustaz ni sindir aku ke? Ustaz ni kan, ustaz ni apa ni kutuk aku ke? Ustaz ni nak cakap kat aku ke? Jadi kalau boleh tuan-tuan puan dalam kehidupan kita ni sebagai orang agama, orang yang pakai kopiah dan sebagainya ini, kita bawa image yang orang lain bila dengar mulut kita tu dia seronok. Orang lain rasa motivasi bila dengar ayat kita. Orang lain rasa inspirasi bila dengar ayat kita. Orang lain rasa inspired bila dengar ayat kita tu, rasa aku seronok lah ustaz ni agak aku kalau boleh nak agama ni rasa seronok, rasa tenang kan. Satu lagi yang mungkin saya pernah cerita dekat paling buruk yang mungkin saya pernah dengar dalam kehidupan saya ni, kalau orang-orang Islam ni bila orang baru masuk Islam dia kata apa? Orang ni masuk Islam sebab kahwin, nak zakat kan? Ini paling jahat, paling kurang ajar, minta maaf saya sebut, paling kurang ajar. Ini yang pernah dengar kat telinga saya sendiri kan. Satu mu'alaf datang jumpa saya, dia kata ustaz saya ni baru masuk Islam. Orang-orang Melayu ni kata apa, dekat satu tempat saya tak sebut negeri tu, tak sebut nama daerah tu, dia kata apa, hang ni masuk Islam sebab nak zakat je. Allah, kurang ajar kawan, biadab kan? Memang kurang ajar, tak ada adab langsung. Ni perangai apa kata macam ni ke orang? Kamu tahu ke niat dalam hati dia? Kamu boleh korek ke niat dalam hati dia? Kita tak tahu dalam hati orang tu macam mana. Kita tak tahu apa dalam hati dia, maka tak perlulah kita nak judge orang tu. Orang Islam itu tidak dilahirkan untuk jadi judgemental, untuk jadi terlalu banyak sangat duk korek-korek tentang orang, korek-korek benda yang tak pasti tentang satu-satu orang. Ini bukan perangai orang yang beriman. Untuk surat Taubah ayat terakhir 128-129 itu tuan-puan adalah ayat yang mengajar kita tentang bagaimana kita harus pasakkan dalam diri kita. Walaupun Islam itu satu agama yang tertegak, kita kata apabila kita diperangi maka kita memerangi. Ya betul, Islam itu banyak tersebar melalui peperangan, tapi tidak ada satu pun perang itu yang dimulakan oleh orang Islam. Seboleh mungkin sebenarnya Islam tak nak perang, Islam nak kasih dan juga sayang. Dan dalam hari-hari penting, saya kira elok juga dalam 5 minit terakhir ini kita cerita sikit tentang peristiwa yang Nabi SAW hadap 3 hari 4 hari lepas, yang sering diceritakan dalam kuliah-kuliah sambutan Isra wal Mi'raj ini. Saya sering bagi tahu tuan-tuan, kalau kita dalam bulan Rejab, bulan Syaban ni, kita masuk bulan Rejab dan sekarang ni kita masuk bulan Syaban, saya perlu ulang dan ulang bahawa bulan Rejab dan Syaban ni hadis yang paling glamour adalah sahabat kata, aku nampak Rasulullah pada bulan Rejab dan Syaban ni puasa macam bulan Ramadan, tak makan, makan macam tak puasa. Ini ayat, ini glamour hadis ni tuan-tuan. Nabi SAW pada bulan Rejab dan Syaban, aku nampak dia puasa macam tak makan, makan macam tak puasa. Apa maksud dia? Maksud dia puasa macam tak makan, maksudnya Nabi SAW banyak puasa. Bulan Rejab dan Syaban ni Nabi SAW banyak puasa, the whole month, Rejab dan juga Syaban. Makan macam tak pernah puasa pula, apa maksud dia? Makan macam tak pernah puasa pula, Nabi SAW tak nak bagi nampak wajib. Takut jadi orang ingat puasa bulan Rejab dan juga Syaban itu jadi wajib. Soalan dia, kenapa Nabi SAW banyak sangat puasa bulan Rejab dan Syaban? Kenapa bulan itu jadi bulan banyak berpuasa? Sekali lagi tuan-tuan, bulan Rejab dan Syaban Nabi SAW jadikan sebagai bulan yang banyak Nabi SAW beramal. Itu kerana apa? Supaya bila Nabi SAW masuk bulan Ramadan, Nabi SAW sudah ada momentum yang baik. Itu ayat yang paling utama sekali. Kenapa Nabi SAW puasa bulan Rejab dan Syaban? Bukanlah kerana bulan Rejab dan Syaban tu ada kelebihan yang lebih lain daripada yang lain. Tidak ada sangat pun. Bulan yang paling ada kelebihan satu je, Ramadan. Tak ada bulan yang lebih ada kelebihan dibanding bulan Ramadan. Bulan-bulan lain tu dia bulan, kita kata kalau bulan Rejab tu bulan haram lah, bulan yang diharamkan untuk berperang. Tak boleh kita tumpahkan darah waktu bulan Rejab. Maksud ada peristiwa-peristiwa yang dahsyat, antaranya peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa yang dahsyat. Tapi tak adalah kata bulan tu jadi bulan yang kalau kita buat sesuatu benda tu dapat fadilat lebih. Kan? Nak kata fadilat lebih tu semua kena ada dalil, kena ada hujah, kena ada hadis, kena ada ayat Quran yang mengatakan benda tu. Kalau Ramadan
Dalilnya banyak. Siapa yang beramal pada bulan Ramadan, puasanya begini, solatnya begini. Ramadan memang ada dalil. Bulan-bulan lain tak adalah kata ada dalil. Cumanya kenapa Nabi SAW banyak beramal? Nabi SAW nak pastikan bila masuk satu Ramadan itu, gear kereta dia tu dah masuk gear 4, gear 5. Tak naklah bila masuk bulan Ramadan itu, gear tu baru nak, bukan kata gear, baru nak start engine, kan? Baru nak start engine, kan? Tak naklah satu Ramadan itu baru nak start engine, barulah mak ustaz datang ceramah ni tiba-tiba terminum air tengah-tengah hari ni. Datuk kata lain macam ustaz ni, satu Ramadan minum air pula, kan? Macam mana ustaz ni pelak sungguh, kan? Ustaz kata kalau tak terlupa pula hari ni satu Ramadan, sebab ustaz pun tak puasa bulan Rejab, bulan Syaban, kan? Jadi maknanya Nabi SAW tak nak ada waktu masuk satu Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4, awal-awal Ramadan ni momentum itu tak ada lagi. Jadi sebab itu Nabi SAW waktu bulan Rejab dan Syaban, Nabi SAW banyakkan amalan. Bukan hanya puasa, tapi juga solat malam. Sebab kalau boleh bulan Ramadan itu 30 malam tak tinggal solat malam. Kalau banding dengan Nabi SAW tak pernah tinggal solat malam seumur hidup. Sejurus selepas turunnya syariat solat malam, tuan-tuan puan, solat malam itu wajib untuk Rasulullah. Solat malam wajib, bukan untuk kita tapi untuk Nabi Muhammad bin Abdullah ni, dia wajib solat malam. Untuk Nabi SAW ada 6 waktu sebenarnya. Untuk Nabi SAW sebenarnya ada 6 waktu: subuh, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Satu lagi apa? Tahajud, solat malam. Sebab tu Nabi SAW tak pernah tinggal solat malam. Witir tak? Witir. Witir kalau ikut pada sisi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata witir wajib. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian orang-orang di Pakistan, di India, di Bangladesh, di sebahagian di negara-negara Arab, mereka takkan tinggal witir. Mereka takkan tinggal witir sebab di sisi mazhab Hanafi dan sebahagian mazhab Maliki kata witir itu wajib. Wajib. Maknanya wajib tu kira satu level lah dengan 5 waktu apa ni, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh ni. Tapi kita mazhab Syafi'i kita tak pegang lah benda tu. Dan witir itu cukup sekadar kalaulah susah macam mana pun 1 rakaat. Susah macam mana pun 1 rakaat. Ustaz, apa lekeh 1 rakaat? Yalah 1 rakaat. Witir tu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan ke atas. Tapi balik pada tadi, Nabi SAW itu diwajibkan ke atas Rasul SAW Muhammad bin Abdullah ini untuk solat malam. Maka Nabi SAW tak pernah tinggal solat malam. Bedanya apa? Bedanya bila datang bulan Ramadan, Nabi SAW khadamkan diri dekat masjid. Bila? 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir khadamkan diri dekat masjid dan tak bersama dengan isteri. Tak bersama dengan isteri. Baru ni ada kawan saya, dia jemput kahwin. Dia kata kahwin dia 8 Februari dia kahwin. 8 Februari, 7 Februari gitu dia kahwin. Saya kata dahsyat lah ni. Kalau ikutkan dalam agama ni, dalam agama ni tak berapa dianjurkan untuk kahwin betul-betul sebelum Ramadan. Tak berapa dianjurkan untuk kahwin betul-betul sebelum Ramadan. Sebab apa? Sebab dikhawatiri. Ayat tu kan, dikhawatiri siang Ramadan balik kerja KKM apa kan, habis batal puasa dan sebagainya. Dikhawatiri benda tu berlaku kan. Maka tapi Allah Ta'ala kata wahilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ayat 18 ayat 186 187 tak silap daripada surah Al-Baqarah. Dihalalkan kepada kamu untuk mencampuri isteri kamu pada malam bulan Ramadan. Pada malam kamu puasa. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu maksudnya pakai. Yalah, pakailah. Inilah kita boleh campur lah dengan isteri kita buat benda ni kan. Tak payah kita cerita lebih, tuan-tuan puan lebih faham daripada saya. Lagi dah tua. Jadi maknanya apa? Jadi mana tuan-tuan puan lebih faham daripada saya. Jadi apa pada malam bulan puasa itu dibenarkan untuk buat benda tu. Tapi Nabi SAW pada 10 akhir Ramadan tak buat benda tu. Khadamkan diri dekat masjid. Maka bulan Rejab dan juga Syaban juga diceritakan Nabi SAW ini kurangkan. Maksudnya dia kuat ibadat. Kuat ibadat. Bila nak masuk Ramadan itu makin kuat ibadat. 10 malam terakhir Nabi SAW full force.
Langsung tak buat benda-benda lain ni, duduk masjid saja. Duduk masjid saja. Punya kuatnya amalan Nabi SAW. Maka bulan Rejab dan juga Sya'ban ni tuan-tuan, ya kita baru je hadap peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang peristiwa Isra' wal Mi'raj ni sebenarnya pengubat kedukaan baginda Nabi kehidupan Nabi SAW. Kita peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah ubat duka kepada hidup Nabi SAW. Sebab tahun tu apa? Nabi SAW hadap macam-macam. Khadijah meninggal dunia, bapa saudara meninggal dunia, dihalau daripada Taif, dia diteruk kena dekat Mekah. Apa lagi? Adalah 4-5 peristiwa. Kita panggil sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan. Tahun berlakunya Isra' Mi'raj itu digelar sebagai tahun kesedihan. Maka Allah Ta'ala nak ubat kesedihan Nabi, Allah Ta'ala nak ubat duka Nabi, Allah Ta'ala bagilah Isra' wal Mi'raj kepada Nabi SAW. Anak dia meninggal tahun yang sama tak? Tak ada. Ibrahim tu bukan? Tak. Tidak diroyakkan anak begitu. Tapi betul anak-anak lelaki Nabi SAW semuanya meninggal di hadapan Nabi SAW. Itu betul. Tapi bukan daripada sebelum Isra' wal Mi'raj. Anak-anak lelaki Nabi SAW semuanya meninggal di hadapan Nabi SAW. Sebab itu kita kalau perasan, kenapa Ustaz kalau anak lelaki, anak Nabi SAW ni yang famous Fatimah je kan? Mana anak-anak lelaki dia tak famous pun. Sebab apa? Anak lelaki dia meninggal awal. Soalan kenapa? Cantik Cik Azrin bangkitkan soalan. Kenapa anak-anak Nabi SAW, anak-anak lelaki Nabi SAW meninggal awal? Tak nak ada kalangan kita yang anggap anak dia tu Nabi. Takut orang kita ni kan banyak perwarisan dan keturunan punya khilafah tu kan. Yalah macam hari ni lah, contoh bila lepas raja, lepas macam kita di Malaysia pun kan. Hari ni kalau raja, lepas tu anak dia lah, lepas anak dia cucu dia lah, lepas cucu dia cicit lah. Kita selalu, memang itu kebiasaannya. Di Arab Saudi pun begitu. King Salman, lepas King Salman nanti Muhammad bin Salman, lepas Muhammad bin Salman anak kepada Muhammad nanti kan. Sama di Malaysia pun sama, kecuali di beberapa negeri lah dekat Malaysia, contohnya Perak adalah dia punya Raja Hidir apa, itu terpencil. Tapi maknanya kalau hari ni TMJ hari ni anak kepada Tunku Agong kan. Jadi maknanya hereditary kita kata, perwarisan keturunan. Jadi Allah Ta'ala tak takdirkan anak-anak lelaki Nabi SAW itu semua meninggal, supaya tak ada kalangan kita yang anggap ada lagi Nabi selepas daripada Muhammad bin Abdullah. Anggap anak-anak Nabi ini sebagai anak sebagai Nabi. Padahal Allah Ta'ala dah kata Muhammad bin Abdullah adalah Nabi yang terakhir, dan tak ada Nabi lagi selepas Muhammad bin Abdullah. Takkan boleh ada Nabi lagi selepas Muhammad bin Abdullah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rejab dan Sya'ban ini tuan-tuan, dan bulan Rejab ni dihadirkan peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, pengubat kedukaan, dan pada bulan Isra' wal Mi'raj ni disyariatkan kepada kita untuk ibadat solat. Itu paling besar sebenarnya. Isra' wal Mi'raj ni kali pertama orang Islam ni ada satu ibadat. Sebelum tu tak ada apa-apa ibadat. Ibadat yang pertama disyariatkan untuk kita semua, solat lah. Sebelum waktu tu tak ada puasa lagi tuan-tuan. Belum ada puasa. Puasa yang ada waktu tu hanya puasa hari Ashura. Itu pun bukan puasa orang Islam, tu puasa orang Yahudi. Tapi diangkatlah juga sebagai amalan orang tu, sebab Yahudi ni agama langit, jadi kita terima juga agama samawi. Jadi yang ada ketika ibadat yang pertama kepada orang Islam, solat, dan itu waktu hari Isra' wal Mi'raj. Maka selepas tu barulah ada ibadat solat, puasa, zakat, dan akhir sekali amalan haji. Jadi tuan-tuan puan dan puan sekalian, yang paling penting yang saya nak sebut mungkin dalam 2 minit yang terakhir ni, paling penting kalau tuan-tuan puan tak mampu pun nak puasa pada bulan Rejab dan Sya'ban, jangan tak puasa pada 15 Sya'ban. Ini paling penting. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang jelas. Ini ada dalil. Nabi SAW kata puasalah pada hari 15 Sya'ban, sebab aku suka sangat kalau kita ni semua puasa pada hari diangkatnya amalan. Sebagaimana perumpamaannya, bahawa perumpamaan mudahnya, dulu waktu saya kecil, ini pengalaman peribadi. Waktu saya kecil, waktu saya excel di PSR, TMR, SPM, saya dengan adik-beradik semua, mak saya akan buat apa? Mak saya akan puasa. Kalau boleh disuruh kami puasa, cuma kami
Apa dia? Kamzor. Kami tak sekuat mak kami lah. Dia selalunya mak, ayah pun tak sekuat tu. Dia mak selalunya. Mak dia begitu kata. Perempuan ni dia cukup penting anak lah. Tak, dia bukan nak bias kepada lelaki orang ajar Ustaz Jago masa tau. Tak. Tapi mak kita, maksudnya bila kita tengah UPSR, PMR, SPM, dia akan duduk atas tikar sejarah. Dia ambil cuti kerja tu. Ini pengalaman peribadi kan. Kalau mak saya dengar ni dia tahu. Maksud dia akan ambil cuti kerja, dia duduk atas tikar sejadah, dia puasa. Ya Allah. Dan dia doa, dia baca lah macam-macam Al-Quran dia. Kan? Perumpamaan dia apa? Yang saya nak beritahu, waktu hari nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala examine us. Allah Ta'ala nak tanda kita peksa untuk kita semua. Allah Ta'ala tanda kita peksa. Apa maksud Allah Ta'ala tanda kita peksa? Diangkat amalan. Diangkat amalan tu 15 Sya'ban. Itu maksudnya Allah Ta'ala nak tengok balik amalan saya, amalan tuan-tuan untuk setahun. Kan? Pemeriksaan akhir tahun lah kita kata. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW kata, aku suka waktu diangkat amalan itu aku sedang berpuasa. Maka seelok-eloknya tuan-tuan, kalau tak ada arah lintang ke apa, paling kurang pada 15 Sya'ban nanti jangan tinggal puasa nisfu Sya'ban. Jangan tinggal. Itu sehari je dalam berjab Sya'ban ni. Ustaz, saya nak puasa Isnin Khamis pun tak jadi. 3 hari tengah bulan setiap, tinggal 3 hari putih pun susah. Tak apalah, sehari je 15 Sya'ban tu jangan tak puasa. Paling kurang nanti Ramadan of course lah. Janganlah kalau Ramadan tak puasa naya. Jadi terima kasih banyak tuan-tuan. Semoga ada manfaat daripada kuliah kita pada tengah hari ini. Ketemu lagi dengan orang yang lain. Mohon maaf sebarang salah dan silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.